Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami masih diberi kesempatan untuk terus berkhidmat dengan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM bagi mencapai tiga teras utamanya, iaitu pembangunan ekonomi Islam, pembangunan pendidikan dan pembangunan kemasyarakatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tahun 2024 telah melabuhkan tirainya. Dalam tempoh setahun ini, alhamdulillah, Allah telah permudahkan urusan kami di YAPIM. Terdapat pertambahan lebih 15% sumbangan infak berbanding tahun 2023 daripada penyumbang individu dan korporat yang berupa asas penting kepada pelaksanaan program-program kami. Program yang dimaksudkan termasuklah pembangunan usahawan dalam bentuk latihan perniagaan, latihan pensijilan halal serta pemberian geran kepada usahawan-usahawan nano dan mikro. Juga pemberian bantuan-bantuan pendidikan kepada yang memerlukan sama ada di peringkat rendah, menengah maupun menara gading. Dan tidak dilupakan bantuan-bantuan kemasyarakatan antara lain kepada individu dan organisasi yang memerlukan, individu yang menerima musibah, anak-anak yang kehilangan ketua keluarga. Sejak awal tahun 2023, kami telah memulakan projek pembangunan komuniti YAPIM atau PPKY dengan sebuah masjid dijadikan sebagai pusat nukleus bagi pembangunan ketiga-tiga teras utama YAPIM. PPKY ini berupa satu projek selama 3 tahun bagi setiap lokasi yang terpilih bagi kami memberi khidmat dalam pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan dan pembangunan kemasyarakatan di kawasan sekitar. Setakat ini sebanyak 10 PPKY telah dilancar di 10 buah negeri dan insya-Allah pada tahun 2025 ini kami akan memastikan bahawa kesemua negeri di Malaysia akan mempunyai sekurang-kurangnya satu PPKY setiap negeri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak tahun 1985 sehinggalah tahun 2024, YAPIM telah mengagihkan sejumlah 710 juta kepada hampir 10 juta penerima manfaat di seluruh negara. Ini tidak termasuk peruntukan sebanyak 1.6 juta yang telah diluluskan oleh Lembaga Pemegang Amanah YAPIM pada pertengahan bulan Disember 2024 bagi tujuan membantu mangsa-mangsa banjir bagi tempoh antara Disember 2024 sehingga Mac 2025. Bagi pihak YAPIM, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang YAPIM. Sama ada individu yang memberi infak secara bulanan melalui potongan gaji ataupun infak pay dan sumbangan secara one-off. Jabatan dan syarikat yang bekerjasama dengan kami bagi infak bulanan warga kerja masing-masing dan organisasi yang bekerjasama dengan kami dalam pembangunan usahawan nano dan mikro secara holistik. Allah sahaja yang akan memberi balasan yang sebaik-baiknya atas budi baik dan amal soleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang mafhumnya, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas rahmat dan kurnia-Nya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Kami berharap lebih ramai yang akan menjadikan YAPIM sebagai badan pilihan infak mereka, antaranya dengan memberi sumbangan bulanan melalui platform infak YAPIM, infak pay YAPIM. Lebih banyak sumbangan yang kami terima, maka lebih banyak lagi program yang dapat kami laksanakan demi pembangunan ummah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, bagi pihak Lembaga Pemegang Amanah dan warga kerja YAPIM, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengasas YAPIM, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar selaku Menteri yang bertanggungjawab dan timbalannya Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hasan. Kami amat menghargai segala amanat, pandangan, nasihat dan teguran
yang diberikan kepada kami di YAPIM selaku salah sebuah agensi agama persekutuan bagi memastikan kami terus berada di landasan yang betul bagi dalam pembangunkan yayasan ini. Akhir kalam, saya dengan rendah hati mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Semoga tahun 2025 ini akan menjadi lebih baik untuk kita semua dari semua aspek, termasuk kesihatan dan kebahagiaan. Kami juga berharap YAPIM akan sentiasa menjadi institusi infak pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.